ucapan ni hauma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Aku hadapkan sepenuh muka aku, pikiran aku dan kalbu aku untuk Allah. Allah yang membuat, yang mencipta langit dan bumi. Dan aku hadapkan muka. Wama ana minal musyrikin, aku tidak musyrik. Inna salati wa nusuki, sungguh ismaki dan haji aku, wa mahyaya wa mati, hidup mati aku lillah, untuk Allah Rabbul Alamin, Tuhan Jalla Subhanahu. Subhanallah wa yang beliau sudah kongsi sekalian pimpinan Pakatan Rakyat, orang-orang hormat sekalian. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama dalam Pakatan Rakyat, dalam beberapa rakyat malam ini, walaupun dalam keadaan tidak begitu selesa dalam segi kesehatannya. Saya bangun bukan dengan nama orang Melayu, bangun dengan nama orang Islam. Kalau nama orang Melayu, orang Cina sedih, orang Cina luka hati, kecil hati. Tapi dengan nama orang Islam, maka semua bangsa di muka dunia ini boleh berebut menjadi Islam. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini dasar Islam. Aku sengaja buat muhim manusia, ada laki-laki ada perempuan. Tidak laki-laki semua, tidak perempuan semua. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku sengaja buat kamu ada berpuak-puak, ada etnik-etnik. Lita'arafu, supaya kamu mudah kenal mengenal. Bukan untuk berperang, untuk bertengkar, tidak, untuk mudah kenal mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia siapa ialah bertakwa. Cina takwa, Cina rapat dengan Allah, Melayu jannah. Melayu rapat dengan Allah, Melayu takwa pada Allah, Melayu rapat dengan tanah. Arab lah. Arab rapat dengan takwa pada Allah, Arab rapat dengan Allah. Allah Ta'ala beri peluang kepada manusia bertakwa pada dia. Dan semua manusia mempunyai kemampuan untuk bertakwa pada Allah. Takwa artinya ialah buat yang dia suruh, tinggal ini lah. Mudah saja. Imtithal wa imtina. Imtithal awamir, tinabun nawahi. Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Kenapa kita perlu buat perkara yang Tuhan suruh? Kenapa perlu kita tinggal perkara yang Tuhan larang? Kerana bumi ni dia punya. Bumi ni dia buat. Kau orang Melayu buat. Kan ada syarikat Melayu buat bumi. Ada kerajaan Melayu hantu hanjibat buat langit. Mengarut. Yang membuat dunia ni, langit, buminya yang kita pijak, langit yang kita junjung, dan segala galaksinya semua Allah. Udara yang kita hisap, Allah yang buat. Air yang kita minum walaupun setitik, Allah yang buat. Butir beras biji yang kita makan, telan, Allah yang buat. Kita hanya tanah ya. Kita hanya gulai ya. Terung dah ada, ikan dah ada, lada dah ada. Kita hanya campur-campur jadi gulai, campur-campur jadi sayur. Itu benda kerja manusianya. Jadi mau tak mau manusia mesti kenal diri bahawa aku hanya makhluk. Baik aku ni Melayu, aku ni Cina, aku ni Arab, aku untuk saya, semuanya makhluk dijadi oleh Allah SWT. Maka kita manusia mesti patuh pada Allah SWT. Itulah misi Islam. Cukup mudah. UMNO sibuk dengan pembangunan. Duit siapa buat pembangunan? Duit siapa UMNO buat pembangunan? Duit dia ke? Kalau duit kerajaan, siapa sahaja yang megang kuasa di pusat boleh buat pembangunan lah. DAP ke, PAS ke, PKR ke, Pakatan ke, yang menguasai pusat ada duit lah. Bukan UMNO saja. Nak bodoh orang. Anda mempersoalkan dalam sedang UMNO bahawa ni ada penyokong UMNO yang balik daripada Mesir, balik pada Jordan, balik pada Mekah, sokong UMNO. Apa peliknya? Hak balik, baru balik. Nabi dah mati 3,000 tahun dah baru balik. Sekarang sokong UMNO boleh apa ya? Hak duduk bersama dengan Nabi dulu, lawan UMNO buat, lawan Nabi Muhammad buat. Hak duduk sekali Nabi lawan Muhammad, pelik apa?
Hak duduk bersama dengan Nabi Muhammad tu, lawan Nabi Muhammad. Banyak. Ini kan baru balik. Balik apa? Tengah 2000 tahun Nabi Muhammad meninggal dunia. Tengah 2000 tahun. Nabi Muhammad dah meninggal dunia tengah 2000 tahun lebih kurang. Kerana hijrah yang disebut oleh Al-Fadhil Datuk Presiden Sediak tadi ialah dia jadi 1433. Kita baru sambut hijrah 2 seminggu lepas. Baru masuk tahun 1433. Jadi maknanya tengah 2000 tahun dah. Tengah 2000 tahun Nabi Muhammad meninggal dunia. Jadi kalau ada orang kata muka bawa balik sokak amna, pelik apa? Hak hidup sekarang dengan Nabi Muhammad lawan Muhammad juga. Pelik apa? Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ni ayat dalam surah Qadar, kita panggil surah Qadar. Surah Al-Bayyinah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitab. Orang-orang jadi beri kitab, Yahudi baik, Nasara baik, lawan Nabi Muhammad tafarraqa, lawan Nabi Muhammad, suku Nabi Muhammad, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Orang ni lawan Nabi Muhammad setelah mereka dapat jelas. Mereka dah jelas Nabi Muhammad betul, tapi lawan juga kenapa? Hasadan wa baghyan wa udwana, kan dengki, kan jahat dan suka bermusuh. Jadi pelik apa para hadis semua kalau balik Mekah, balik di Jordan, balik Mesir lawan masuk aman. Pelik apa? Mak duduk sekali Nabi Muhammad pun lawan Nabi Muhammad juga. Masukkannya hidup dia. Ini para hadis semua kena faham keadaan. Sebab itulah Quran ni bukan untuk di lagu-lagu saja. Seronok dia boleh buat musabaqah Quran. Amal tak mau. Kami baca Quran, kami lagukan dan kami amal. Dia perkara nak sebut, selalu saya sebut tiap-tiap tahun, tiap-tiap kali ceramah ialah bila saya pegang Jawatan Menteri Besar di Kelantan, kau yang pertama saya buat ialah panggil pegawai keuangan, Datuk tarik semua duit-duit kajian dalam bank ribawi. UMNO tak pernah buat. UMNO buat bank riba, bank konvensional. Kita tarik duit kajian daripada bank ribawi kita dalam perbankan Islam. Walaupun perbankan Islam dikritik banyak, tapi tak apalah, daripada ada hal lain tak itu. Masa kita pegang jawatan, saya kata tuan-tuan semua pegawai wanita muslimah yang bekerja dengan saya tutup aurat. UMNO buka apa dia panggil lain apa, Ratu Cantik ni apa, kerja dia buat Ratu Cantik, kita minta tutup aurat. Sekarang ni alhamdulillah hak Kelantan baik, luar Kelantan baik, boleh katakan semua wanita muslimah tudung. Adakah kerana Perdana Menteri dia suruh tudung? Kerana Menteri Besar UMNO suruh tudung? Tak pernah bunyi, tak pernah dengar. Tapi alhamdulillah muslimat tahu bahawa kerja ni bukan kerja PAS, kerja agama. Untuk menjaga maruah perempuan, kita diminta tudung. Kenapa? Islam nyebut begitu. Al-hijab disebut hijab. Jadi alhamdulillah para hadis semua, perkara yang disebut oleh Quran kita amalkan satu persatu. Yang disuruh kita buat, yang dilarang kita tinggal. Reba kita tinggal. Apa nama ni, perempuan untuk tinggal. Dan kita buat. Dulu saya tengok tiap-tiap minggu cuti hanya 1 hari. Kita buat cuti 2 hari. Mereka marah pada kita ni, Aziz ajar rakyat kata malah 2 hari seminggu cuti. Lama-lama dia tiru pula. Bila dia buat pada kita, dia tiru lah tu, walaupun dia tak mengaku. Pasal budak negeri mana nak mengaku. Para hadirin sekalian, masalahnya kalau kita perhati waktu kita beranak, waktu kecil, lahir saja di muka dunia kita nak makan susu. Kambing juga begitu, kambing, hayawan semua lahir di muka dunia susu. Supaya di antara manusia waktu kecil lahir daripada kandungan ibu, nak makan, nak minum. Kita pun nak susu ibu, nak makan. Kambing, biri juga bila lahir muka dunia nak makan, nak minum. Supaya taraf manusia waktu kecil supaya dengan hayawan. Bila besar, bila akil balik, bila sudah akil balik, sudah disebut mukallaf. Mukallaf maknanya dibeban. Dalam Islam sebut mukallaf. Mukallaf maknanya bila orang yang akil balik, siapa umur 15 tahun ke atau 18 tahun ke, dia dibeban oleh Allah
Beban apa? Bebannya suruh dan larang. Lembu kubah ada mukallaf? Tak ada. Lembu kubah, ayam itik, kambing biri, tak ada mukallaf. Tak ada benda yang dikata halal. Dia nak makan rupuk siapa, rupuk tuan dia ke rupuk rumah, dia tak berdosa. Kenapa dia menatang? Mukallaf ini UMNO tak peduli. Kenapa? UMNO dasar dia kebangsaan, agama kemudian. Jadi mana mukallaf? UMNO telah buang satu kerja yang ditetap oleh Allah, bahawa tiap-tiap manusia bila akil balik mesti buat ini, dia mesti tinggal itu. Dalam UMNO dengan sebab dia singkir Islam, ambil kebangsaan, maka tidak ada mukallaf. Maka timbul rasuah, timbul dadah, timbul pecah rumah, timbul rompak, timbul jual bayi, timbul macam-macam perkara. Kerana rakyat di bawah pemerintahan UMNO sudah hilang dia punya break. Kereta tak ada break. Kereta lomba pun ada break. Usah ke kereta biasa. Break je lah takwa kepada Allah. Tiap-tiap manusia Allah Ta'ala bekalkan dengan nafsu. Nafsu, ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu amarah makna kerja dia suruh tu nafsu. Apa saja nafsu nak suruh buat. Itu nafsu amarah. Breaknya apa? Tak ada. Sedangkan Allah Ta'ala, di samping Allah Ta'ala buat nafsu amarah, dia buat juga takwa kepada Allah. Sebab tu tiap-tiap hari Jumaat, tiap-tiap hari Jumaat, kalau kita sembahyang zuhur jadi 4 rakaat, tapi hari Jumaat dia minta sembahyang 2 rakaat saja. Kerana ganti dengan 2 kali khutbah, 2 kali ceramah. Dalam khutbah Jumaat mesti sebut ittaqullah ayuhan nas, ittaqullah ayuhan nas. Manusia, Melayu ke kamu, Cina ke kamu, India ke kamu, orang asli ke kamu, Inggeris ke kamu, asal kamu ada depan aku hari ini, ittaqullah, mesti takwa pada Allah. Ini break. Break ni bila kita ada rasa sayang pada Allah atau rindu pada Allah. Bila UMNO buang Islam daripada dasar parti dia, ganti dengan Melayu. Melayu kata apa? Ittaqullah. Melayu hanya bahan tua, itulah Melayu. Hanya bahan tua dia kata apa? Dia manusia. Itu pun kalau ada sungguh hanya bahan tua. Dia masih legenda lagi, betul ke hantu ni ada. Masih lagi baunya keluar buku, sebuah buku. Betul ke hantu ni ada. Hanya legenda. Tak apalah. Dia ada, tak ada. Tapi yang betulnya hantu hanya pak Melayu. Melayu itu apa? Masalah takwa pada Allah. Kau tindakan Islam. Jadi mau tak mau, tiap-tiap manusia, khususnya Melayu Muslim, mesti ingat takwa pada Allah adalah break untuk menyekat kepuasan nafsu amarah. Saya manusia nak pada duit. Kalau boleh mencuri hari-hari nak. Rasuah nak. Perempuan kalau boleh cantik-cantik kelihatan nak saya nak. Tapi tak yakin kenapa. Saya ada break. Break takwa pada Allah. Takwa pada Allah artinya depan tu ada neraka, ada syurga. Syurga neraka di tangan dia. Kamu percaya pun dia ada, tak percaya pun dia ada. Kerana syurga neraka ni bukan projek kajian, bukan projek syarikat, projek Allah. Kalau projek kajian kita boleh sekat, naik kajian, naik sekat, tak ada apa. Kalau projek syarikat, tak apa, kita tarik lesen, habislah dia. Tapi projek Allah, siapa nak tarik lesen, siapa nak sekat. Syurga neraka ada. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Lalu banyak ayat Quran yang menunjukkan mana-mana orang beriman. Bukan saja innal ladzina amanu, innal ladzina alimu, tak ada dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ada dalam Quran. Hei segala orang mukmin. Tapi ya ayyuhalladzina aslamu tak ada dalam Quran. Hei orang Islam tak ada dalam Quran. Adanya ya ayyuhalladzina amanu, hei orang Islam yang mukmin. Kalau Islam saja macam Melayu sekarang, macam Melayu UMNO ni, dia tak beriman. Dia tolak Islam. Dia tolak Islam, automatik tolak iman. Kerana manusia ni bahan mentah dia dua. Allah sendiri sebut dalam Quran, manusia dia buat daripada 2 perkara bahan mentah. Satu jisim, satu roh. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalaqal insana min tin thumma ja'ala lahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Allah sebut dalam Quran surah Sajdah. Dan Sajdah ni surah yang Nabi kita baca hampir-hampir tiap-tiap surah pada Jumaat.
Tiap-tiap subuh malam Jumaat, rakaat pertama Nabi kita baca surah Sajdah. Ayat tadi surah Sajdah. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqa. Allah yang kita puja ni, dialah Allah yang membuat sesuatu, dia buat dengan cantik. Wa bada'a khalaqal insan min tin. Dan Allah mula kita dari manusia. Adam AS dibuat daripada tanah. Daripada Adam lah keluarnya Arab, keluarnya Cina, keluarlah Melayu, keluarlah apa segala-galanya, cabang-cabang semua sekali, semua daripada Adam semua. Allah buat Adam daripada tanah, kemudian summa sawahu. Pada buat Adam, dia sawah, dia buat sempurna. Kaki, tangan, mulut, lidah, urat, saraf, tulang, malang, daging, darah, semua dia buat semua. Wa nafakha fihi min ruhi. Baru dah ditiup masuk roh. Roh yang ada pada kita. Roh kenapa roh? Tak ada siapa tahu roh. Katakanlah literate. Roh ni kita katalah literate. Misal bagi mudah. Mikrofon ada literate, dia meraung. Kipas ada literate, dia berputar. Peti sejuk ada literate, dia bekukan air. Apa lagi? Sereka ada literate, panas. Cuba buang literate, tak meraung dia, tak berputar dia. Kenapa literate? I don't know. Cikgu yang mengajar literate pun tak tahu sebenarnya apa literate. Cikgu yang mengajar literate tahu apa literate, kenapa? Kenapa literate cikgu? Aku tak tahu. Tapi kalau bawa di kipas dia berputar, bawa di mikrofon dia meraung. Dan tu manusia ada roh. Tak ada roh, manusia mati lah. Dia mati-mati kan tak ada roh. Orang mati, tubuh dia baik, tak ada apa. Kita pergi hospital tengok mayat, tak ada apa. Mayat datuk itu, tubuh tu datuk tu mati tu. Datuk mati juga. Tu tubuh mati tu, doktor mati juga. Apa arti mati? Tak ada roh. Kenapa roh? Tak tahu. Tapi tanya, kalau kita cakap mayat, senyap. Kau nak bayar hutang dia, senyap. Nak bayar hutang mayat, pakcik mayat mati ni hutang saya, senyap. Kenapa senyap? Belum pada senyap, dia pergi rumah kita hari-hari minta hutang. Bila dia mati, cakap. Kenapa? Itu dah roh. Roh ni kuasa Allah beri pada kita, sama ada kita ni Melayu ke, sama ada kita ni Cina, sama ada kita India, sama ada kita Inggeris ke, mereka ke, beri pada kita roh. Daripada roh ni lah berbeza kita dengan haiwan. Haiwan balik kepada besar, gajah macam gajah, dia tak ada roh. Dia makan rumput orang pun tak berdosa. Dia berdosa tuan dia, tuan gajah. Kambing masuk kebun kita, makan sayur kita, tak berdosa dia. Dia berdosanya tuan dia. Kenapa? Dia tak ada roh, tuan dia ada roh. Roh ni lah tanggungjawab. Dosa. Siapa dia punya roh? Allah. Tak ada syarikat boleh buat roh, tak ada kerajaan boleh buat roh. Allah buat pada kita roh. Roh ni lah bila akil balik, maka kita disebut mukallaf. Mukallaf makna dibeban. Sama ada kita sedar atau tidak, kita dibeban oleh Allah buat yang disuruh, tak tinggal apa yang dilarang, buat disuruh syurga. Tinggal dia larang, buat dia larang, neraka. Ini benda yang UMNO tinggal. UMNO tinggal kenapa? Kerana awak airport, orang putih, orang putih orang Amerika, orang putih baik Amerika baik, Perancis baik. Kenapa dia? Dia hanya reti bahagian sains. Bagaimana nak buat atom, bagaimana nak buat obat, bagaimana nak buat sayur, bagaimana nak ini kerja manusia, otak. Allah Ta'ala kirim Nabi Muhammad tak nak ajar benda ni. Kenapa? Benda ni cukup dengan otak manusia. Kalau Nabi Muhammad, kalau Nabi tak ada di muka dunia ni pun, manusia boleh buat atom, manusia boleh buat. Kenapa? Kita ada otak. Tapi untuk nak kenal dosa pahala, mustahil ahli sains boleh faham. Kalau ahli sains boleh faham dosa pahala, syurga neraka, perlu apa tak nak Nabi Muhammad? Perlu apa tak nak Nabi-Nabi? Nabi Musa baik, Nabi Isa baik, Nabi Adam baik. Tak nak Nabi ni ialah kerana tak tahu power otak kita ni tak boleh nak erti dosa pahala. Kalau tidak, kerana ada orang lain suku namanya Nabi, namanya Rasul. Rasul mengajar pada kita benda yang otak manusia tak boleh erti. Dosa pahala, syurga neraka, malaikat, nafsu, syaitan, iblis, ni benda yang luar daripada kemampuan otak manusia berfikir. UMNO buat benda ni. Padan kalau orang dia rasuah, timbul cerita lembu, sekali lagi timbul cerita kubah pula. Timbul cerita rasuah. Kelantan,
baru kita sidang baru ni. Audit negara beri pengakuan 4 agensi di Kelantan dapat kerja sangat baik. Sangat baik. Baki lagi 12. Baik. 4 agensi sangat baik. Kenapa? Kerana kami ajar pada pegawai Kelantan 3 perkara asal. Ubudiyah, itqan, mas'uliyah. Tuan-tuan semua, saya ajar mula-mula dulu. Tuan-tuan semua pegawai. Bukan pegawai saya saja, pegawai Allah. Tuan-tuan boleh jawab depan saya walaupun bohong, tapi depan Allah, tuan-tuan tak boleh bohong. Dunia ni Allah buat, ada mula, ada akhir. Mulanya dunia, akhirnya akhirat. Wa min kullin khalaqna zawjayn. Tiap-tiap perkara aku buat pasang-pasangan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tiap-tiap perkara aku buat ada pasangan. Pagi, petang, siang, malam, kaya, miskin, bodoh, cerdik, sakit, sihat, dunia, akhirat. Tiap-tiap perkara tak nak buat pasangan. Sekarang ni dunia, nak buat apa, nak makan apa, nak telan apa, nak perintah apa, nak pangkah apa, buat. Kamu bebas. Tapi ingat, ujung sana dia mesti ada pembalasan. Bila sampai di akhirat kelak, kamu tak boleh bohong. Kita naik mahkamah boleh bohong. Dia pasang lawyer, boleh tembok lawyer, tembok hakim, tembok apa. Tapi akhirat kelak nak tembok lawyer, tak ada lawyer akhirat. Nak tembok hakim, senapan tak ada akhirat. Hakim siapa dia? Allah. Dapat hari akhirat ni, yaumul qiyamah pun dia panggil, yaumul din pun dia panggil, yaumul fasli pun dia panggil. Hadza yaumul fasl jama'na, ya hadza yaumul fasl jama'nakum al-awwalin. Hari ini hari pemutus. Atas dunia dulu kamu boleh bertekar, walaupun Quran ada, tak patut kamu bertekar. Quran ada, tapi nak bertekar juga bertekarlah. Tapi hari ini hari pemutus. Hadza jama'nakum al-awwalin. Kemudian tersebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini aku tutup mulut. Mulut lawyer, mulut orang kampung, mulut tok guru, mulut cikgu, mulut raja, mulut rakyat, mulut dutawan, mulut miskin. Tak boleh berbohong. Pak cakap macam mana? Waktu kali mana alim, tangan cakap. Waktu saya dulu 5 kali kaki cakap. Kita kata tangan nak cakap macam mana? Kaki nak cakap macam mana? Kita kata baik soal balik, mulut cakap macam mana? Sekarang cakap mulut, macam mana tu mulut? Mulut lubang hidung ada ke lubang? Oh, tak cakap lubang. Mata ada lubang, tak cakap mata. Telinga ada lubang, orang tak cakap dengan telinga. Kenapa cakap mulut? Senyap. Oh, dia kata kerana mulut ada itu ada itu, dalam telinga ada itu ada ini juga. Kita berfikir cara kita. Maka bila Allah sebut cakap dengan tangan, kita rasa tak faham. Tapi kalau kita berfikir cara Allah, senang. Allah khaliq kulli syai'. Allah yang buat segala-galanya. Jadi amnu bersalah besar dia. Dibuang break daripada menyekat nafsu amarah manusia. Tak ada break. Polis boleh. Ada polis baik, ada polis jahat. Ada polis rasuah. Ada polis rasuah, ada ketua polis rasuah. Di Kuala Lumpur seminggu 2 lepas ada mahkamah jenayah perang Kuala Lumpur. Ingat tak? Dalam seminggu 2 minggu lepas dia buat mahkamah jenayah perang Kuala Lumpur. Dia bawa, dituduh George Bush dengan Blair penjenayah perang. Dia presiden. George Bush ni presiden negara, tapi kita kata dia penjenayah perang. Dia khabar kemarin hari ni sebut bahawa pihak Amnesty sedunia antarabangsa minta tangkap Bush bila pergi ke Afrika. Dia ni presiden, tapi dia jahat, penjenayah perang. Dia tuduh Saddam Hussein ada bom musnah apa semua sekali. Sampai kabar itu kena bunuh, Iraq kena medan cepat sekarang. Tak jumpa sama sekarang. Artinya bos membawa penjenayah. Presiden macam mana penjenayah? Presiden pandai jenayah. Dan dia tak percaya pada Islam. Tapi kalau orang Islam, dia tak bohong. Baik itu marah di semua jahat-jahat Arab. Umar Khattab radhiyallahu anhu jahat dulu, gede bel. Khalid bin Walid gede bel. Abu Sufyan jahat, gede bel, sampai lempar batu atas muka dan pecah muka. Tapi bila baca Quran dengan bahasanya begitu sekali, balaghah, ma'ani, bayan cukup,
kandungannya. Memang kata dia ni Quran ni memang bukan cakap Muhammad. Muhammad ni ummi. Dari Muhammad megah dengan gelaran al-ummi. Al-ummi makna orang yang besar di bawah jagaan mak. Mak seorang mak Arab zaman 1000 tahun dulu, tengah 20 tahun dulu, ngerti apa? Usahakan nak baca nak apa? Itu mata. Jadi Nabi Muhammad sengaja dilantik oleh Allah sebagai seorang ummi dan miskin. Mak bapak mati, harta tak ada, hidup dengan nenek, hidup dengan bapak saudara, miskin semua. Hak macam ni dilantik jadi Nabi. Sepatutnya Nabi dilantik dia orang kaya. Laulah nuzul Quran ala kulli fardin azim. Kenapa Quran ini diturun atas orang miskin? Kenapa diturun atas orang kaya? Amnu bahasa pelik. Amnu kau tanya dia kenapa? Nabi Muhammad dilantik jadi Nabi tapi dia miskin. Kalau dia ambil kata betul juga, dia miskin untuk nanti jadi Nabi. Tak boleh buat pembangunan. Amnu sebut pembangunan dia terajuk. Dia reject kerajaan Kelantan, tak ada pembangunan. Saya nak tanya Amnu. Pembangunan Nabi Muhammad dari Nabi 23 tahun. Jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri tak pada kan. 23 tahun. Benapa Nabi Muhammad buat? Pembangunan kenapa? Masjid Quba sebuah, Masjid Madinah sebuah. Masjid itu buat daripada kayu, daripada kota Tamar je. Kalau jual lalu market pakai 10 riyal tak laku. Nabi Muhammad 23 tahun hidup di dunia, tak ada pembangunan apa. Masjid Quba sebuah, Masjid Madinah sebuah. Arti bagi UMNO Nabi Muhammad ni gagal. Kalau kita buat forum tanya Nabi Muhammad berjaya ke gagal? UMNO kata gagal. Nabi Muhammad gagal kenapa? Tak ada pembangunan 23 tahun. Betul tak? Senyap kan? Kalau kira pembangunan Nabi Muhammad gagal dalam pembangunan. Kerana 23 tahun jadi Nabi, dia buat hanya 2 buah masjid. Jalan raya tak ada, jambatan tak ada, rumah tak ada. Rumah dia boleh al-hujurat. Rumah Nabi Muhammad disebut al-hujurat, bilik-bilik kecil. Innal ladzina yunaduna min wara'il hujurat. Nabi Muhammad bilik rumah dia bilik-bilik di tepi masjid. Arti tak ada pembangunan. Dia tak ada pembangunan, arti Muhammad gagal. Bagi UMNO Muhammad gagal. Tapi Nabi Muhammad kerja dia membetulkan tazkiyatul qalb, bersih jiwa manusia. Yang kedekut jadi pemurah, yang penakut jadi berani, yang jahil jadi cerdik, yang apa lagi, yang kaya jadi pemurah. Ini kerja Nabi Muhammad. Sebab tu bajet Nabi Muhammad tak ada. Tuan-tuan semua bacalah hadis Nabi Muhammad tak ada bajet dalam hidup dia. Tak ada kerajaan, tak ada bajet. Boleh ada tapi tak ada bajet. Pegawai kerajaan ada tapi tak ada bajet. Kenapa? Pertama zakat. Yang keduanya harta-harta lain. Yang ketiganya ialah ta'awun, kerjasama. Sebab tu Nabi kita kalau ada masalah apa, kalau ada orang datang kita tuan-tuan semua, siapa yang ada duit sikit bagi. Orang beri. Kerana pemberian duit dalam Islam adalah deposit, untuk simpan, untuk jadi deposit syurga akhirat. Kita sini buat masjid besar, bukan dia nak sembahyang, nak jadi kontraktor, tidak. Tak cukup juta, minta 2 juta lagi. Kedekut. Ini benda-benda begini merebak dalam kalangan Melayu Muslim, hasil daripada UMNO buang Islam, hanya tak Melayu. Akhirnya tanya kita, sekarang ni kata dia UMNO Melayu tak ada kuasa. Jangan undi orang lain, undi UMNO dah, kerana UMNO Islam tak ada kuasa. Kuasa pergi ke mana? Kamu perintah 60 tahun, pergi ke mana? Kuasa Melayu. Kamu jaga Melayu 60 tahun lebih kurang, tak ada kuasa. Mana pergi? Menjual lah. Ini semua perkara yang menyebabkan kita tidak akan undi UMNO. Diserang Kelantan, kerana Kelantan air tak sempurna. Tanya balik, Kelantan saja ke air tak sempurna ni? Negara lain sempurna lah apa? Adalah harakah hari ni, keluar hari ni. Harakah hari ni dia keluar semua senarai. Perlis berapa dia punya apa dia panggil tu, si kolej kau tak pernah, CQ kau tak pernah, senarai pahamnya perlis semua sekali air berkarat semua sekali, bukan Kelantan saja. Tak usah cakap banyak lah.
Orang sekalian, kita di Kelantan, alhamdulillah kita buat dengan nama Islam. Dan lepas pada kita buat dengan nama Islam, orang India tengok, orang Cina tengok, maka mereka tubuh kelak nyumpah. Saya tak pernah fikir orang Cina, orang India buat kelak nyumpah. Ada sama Cina pergi jumpa saya, dia kata, "Tunggu, jangan mati," tu. Mati saya. Minta saya, Cina sayang pada saya. Orang ini semua kita bercakap tu, kesimpulannya ialah kita baru sambut hijrah. Bagaimana yang disebut oleh Al-Fadhil kata Presiden ni, baru sebulan. Hijrah ni nak sampai ke Madinah, saya ulang balik apa disebut oleh Fadhil. Nak sampai ke Madinah, Nabi kita Muhammad mempunyai strategi, iaitu keluar daripada rumah dia tengah hari. Saat paling panas, orang tak keluar rumah tengah hari berdiri dalam hari. Tapi Nabi Muhammad keluar rumah dia, pergi rumah mertua dia, Abu Bakar. Dan bila keluar daripada rumah mertua dia, dia tak keluar ke pintu depan, keluar ke pintu belakang. Strategi. Lepas tu dia beritahu bahawa dia akan pergi ke Gua Thur. Beritahu kepada kakak ipar dia, kakak bagi Aisyah, malam-malam kamu pergi ke gua aku, bawa kambing. Kambing mesti belakang, kamu mesti dulu. Kamu bawa kami, kamu duduk jalan dulu, kami belakang. Supaya kalau kamu jalan belakang, kami dulu, tapak kaki kamu akan dikesan oleh al-Arab, oleh tukang cari tapak. Maka bila kamu jalan dulu, kami belakang, maka tapak kaki kami akan padamkan tapak kaki. Ini strategi. Yang ketiganya ialah dia keluar daripada rumah dia. Kalau jalan ke Madinah pergi ke utara, dia pergi ke selatan. Dan pergi ke Madinah pula bukan ke jalan lebuh raya, tapi pergi ikut jalan kampung. Dia perlu ada guide, ada pembantu. Guide inilah Abdullah bin Uqayyah. Abdullah bin Uqayyah, nama Abdullah ni dia tidak Muslim, tapi nak sebutnya untuk jaga kita, Islam kita boleh gabung dengan orang kafir. Dan sekarang kita buat DAP. Itu nak beritahu kepada UMNO bahawa kita bergabung dengan DAP dengan apa ni? Ada nasnya, ada sejarahnya, ada guide pointnya. Dan dia berkawan dengan MCA tak apa pula. MCA tak apa pula. Dan UMNO, kita tidak jadi alat bagi DAP. UMNO jadi alat bagi MCA. Kenapa? Kenapa soalnya UMNO tolak Islam? Kalau tidak kadang-kadang MCA. UMNO orang Islam, tolak Islam. Kenapa? Ada MCA no. Kalau muna Islam aku tak tahu. Maka UMNO paksa tolak Islam. Kenapa? Ambil hati MCA. Siapa jadi alat? Siapa jadi ilmu? Dia cerdik. Jadi bila tali pilihan raya, biar tali cara adil. Kalau 5 orang 10 tarik tali, 5 orang 10. Jangan pula aku 5, kamu 5, bawa gajah cakap tarik tali. Gajah tu duit lah. Duit gajah lah. Di Kelantan bahasa pilihan raya mana orang? Allah duit. Disaksi oleh orang kita yang kena pecat. Jadi UMNO tak kerti dah sopan dia. Tak tahu syurga neraka. Dia nak pembangunan, nak benar orang undi dia. Mana boleh orang undi semua? Orang makin tahu, makin ramai pelajar-pelajar keluar dari universiti, makin banyak orang curi. Jadi boleh mereka perhatian kita begitu sangat tu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada bahaya UMNO. Pihak Mediafast melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediafast, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.